Kena ingat, nak setuh kerih orang kena minta izin. Adat-adat kita memegang kerih orang. Adat kerih ni terbahagi dua sebenarnya. Pertama, adat dengan kerih. Yang kedua, adat dengan barang orang. Itu merupakan dua hal yang berbeza. Tapi hari ini kita akan rangkum menjadi satu. Iaitu adat kita memegang kerih orang. Pertama, adat kita dengan kerih itu sendiri. Yang kedua, adat kita dengan barang orang. Ini merupakan kapsul masa bangsa kita. Jadi kerana kerih ni merupakan satu binaan yang dibuat bukan dengan main-main. Jadi pemilik dia pun rasa berharga lah kerih tu. Bila pemilik dia rasa berharga kerih dia, maka kalau kita buat dengan tidak sewajarnya, dia akan jadi terasa hati dengan perbuatan kita tu. Dan kadang-kadang itu boleh menimbulkan orang kata rasa tak senang hati, bahkan mungkin akan menimbulkan perbalahan kalau kita tak terima. Yang pertama sekali, jangan sentuh kerih orang tanpa izin. Jangan sekali-kali kita sentuh, kita pegang, kita ambil kerih orang tanpa minta izin dengan tuan dia. Jangan. Kerana itu telah melanggari susila bangsa Melayu kita dan melanggari susila agama kita. Kita tak tahu. Mungkin bagi kita lihat nilainya murah. Kalau kita sembrono, kalau kita dengan orang kata tanpa adat, tanpa permintaan, tanpa minta izin kita sentuh, itu akan menimbulkan kecil hati dan juga kadang-kadang merasakan orang ini tidak beradab. Yang kedua, bila kita sentuh kerih orang, kita kena reti adat kerih itu sendiri. Nah, kerih itu hendaklah dibuang sarungnya. Kalau kita minta izin dengan tuan dia untuk pergi kerih ke apa, lepas kita minta izin. Jadi bila kita nak buka kerih tu, ingat, kerih ni hanya dicabut balai perai saja. Dia berbeza mencabut kerih dengan membuang sarung. Dia berbeza. Dalam keadaan biasa, kerih tak dicabut, tapi kerih dibuang sarung. Kalau orang bertarung, kerih berada di pinggang, dia nak bertarung, dia langsung cabut. Itu nama dia mencabut kerih. Adapun kita dalam keadaan biasa, kita membuang sarung kerih. Apa makna membuang sarung kerih? Kita tarik dalam keadaan tangan yang memegang hulu dan memegang bilah ni tegak ataupun tetap. Dan yang kita gerakkan untuk dibuang ialah sarungnya. Itu yang dipanggil membuang sarung. Jadi jangan buang, jangan kita tarik mata sebarangan. Itu merupakan tak ada adab dengan tuai kerih dan tidak ada adab dengan kerih itu sendiri. Yang ketiga, kita tak usahlah kita nak buat mana-mana kita kucuk ke, kita cium ke kerih tu. Sebab kita tak tahu kerih tu diletakkan apa oleh tuan dia. Ramai orang yang action konon-kononnya tahu dengan adab berkeris ni, bila terima kerih orang, lalu dia dengan semudah-mudahnya mencium. Akhir sekali, ciuman dia itu memberi kebinasaan pada diri dia sendiri. Sehingga kadang-kadang, kalau tuan dia tu letak warangan ataupun arsenikkan dia punya bilah, yang menyebabkan bila kita cium, maka racun tadi masuk dalam tubuh kita, dalam badan kita tanpa kita sedar. Racun tu tidaklah orang kata memberi kesan selalu, tapi memakan masa. Mungkin dalam 2-3 tahun, 2-3 tahun mula kita akan terasa kesan racun yang kita seduk tadi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, janganlah kita nak pegang bilah kerih. Kerana apa? Kerana tuan dia jaga sangat. Bilah kerih ni, tuan-tuan rahimakumullah, kadang-kadang bilah lama. Bila bilah lama, dia kadang-kadang sudah pun mengalami pengoksidaan ataupun mengalami perebutan. Jadi tuan dia nak jaga tu cukup susah nak jaga. Terpaksa dia kena cuci selalu, terpaksa dia kena sapu minyak untuk memastikan tidak ada karat-karat yang timbul daripada bilah keris dan sebagainya. Jadi kalau sekiranya kita dengan sewenang-wenangnya pegang besi ataupun pegang bilah keris tu, sedangkan tangan kita ni memiliki satu enzim yang akan mempercepatkan berlakunya perebutan pada sesuatu, itu akan menyusahkan hati tuan dia dan merasakan tidak beradab dan tidak punya ilmu orang yang pegang keris tu. Jadi itu pegang dan sebagainya. Nah, kita pegang dan sebagainya. Ataupun kita dengan sewenang-wenangnya kita jentik kerih. Tak dengar besi ni garing, tak garing. Itu cukup tidak beradab. Kita tak tahu. Kecuali tu dia kita minta. Bolehkah kita nak dengar garing besi tu? Dan ilmu nak kenal garing besi ni sebenarnya tak perlu pun kita jentik. Kalau bagi orang yang ahli, dengan membuka kerih tu, dia boleh tahu, oh kerih ni garing. Tak perlu nak jentik ting-ting tu. Kita bukan beli pisau. Bukan nak tengok golok semelih. Untuk tahu kerih tu apa ni garing ke tak garing. Besi tu apa ni kerah ke tak kerah. Jadi kalau kita buat lagu tu, tuai kerih akan terasa sangat-sangat pandai lebih daripada tuai dia lah. Sebab kerih ni, tuai dia lebih tahu kerih dia. Walaupun mungkin bagi kita ada penilaian tertentu, tapi bagi tuai dia, itulah penilaian dia. Sebab tu dah dia jaga kerih dia. Mungkin bagi kita kerih tu tak molek. Itu bagi kita. Tapi mungkin bagi dia kerih tu molek dah. Sebab kalau dia rasa bagi tu tak molek, tak simpan. Dia tak simpan, dia tak jaga, dia tak jadikan koleksi. Tapi kerana bagi dia kerih dia tu molek, kerih dia tu bagus, sebab itulah dia simpan dan dia jadikan koleksi. Jadi kalau kita nak bagi komentar, jika tidak diminta oleh tuan dia, maka itu akan menimbulkan isu yang tidak bagus kepada kita dan dia. Sebab itulah dalam berkeris ini kita perlu jaga sangat adab-adab dan akhlak kita, kerana kita berdepan dengan dua isu. Pertama, isu keris itu sendiri. Yang kedua, isu muamalat kita ataupun adab kita berinteraksi dengan bagi orang.
supaya kita ni menjaga kata hubungan antara kita dan dia dan tidak menimbulkan perkara-perkara yang tidak sewajarnya.